Aku heran betul lah TikTok ni. Suka benar nak remove access. Nak block remove access. Dia memang tak tahu ke teman cakap bahasa Perak. Dia kata violation lah, apa benda lah. Memang cerik betul lah TikTok ni kan. Suka benar sangat. Remove access. Apa jadahnya rampam betul rupanya. Dia memang tak tahu ke kita ni kat duduk kat Malaysia. Ada berbagai bahasa. Teman dengan cakap Perak. Lepas tu dia remove ni access. Dia kata violation. Cirik betul dia ni. TikTok ni suka sangat remove orang. Baru live sekejap udah kena remove. Instant depan baru boleh live balik. Cirik betul tau. Geram betul aku dengan TikTok ni. Suka benar nak remove access live tu. Dia pun tahu ke bahasa Perak tu. Kata ni violation. Cirik betul. Dengki bebenarnya TikTok ni.